Apakah kelemahan emas? Itu adalah salah satu soalan yang ditanya oleh bakal penyimpan emas kami. Satu kelemahan yang ketara yang ada pada emas adalah emas tu adalah aset yang si menjana income seperti dividen. Cuma, kini tu kami heran tuan-puan. Walaupun emas tu si ada dividen, tetapi ramai penyimpan emas yang memiliki aset emas yang sangat banyak sebab mereka tu menabung dengan konsisten setiap bulan. Semuanya bermula dengan ilmu tuan-puan. Emas adalah aset pelengkap kepada keuangan kita. Nang benar, emas yang kita simpan tu si menjana income. Tetapi, nya berperanan seperti insurans. Emas juga, nya si menambah kekayaan kita. Tetapi, nya melindungi kekayaan kita tu daripada dicuri oleh inflasi ataupun berkurangan sebab ringgit tu gugur, dan sikit lagi, ia melindungi kekayaan kita tu daripada hilang nilai. Munlah berlaku bencana ekonomi ataupun politik terhadap negara kita tu, contoh yang paling mudah dalam keadaan ekonomi dunia yang si menentu tu, aset lain gugur nak. Tetapi emas tu naik tinggi untuk memberi keseimbangan kepada kejatuhan tu. Sebab ialah tuan-puan, Tuan Azizi Ali, pakar kewangan nombor 1 Malaysia, sarankan supaya kita tu simpan minimum 10% daripada kekayaan kita tu disimpan ke dalam bentuk emas sebagai pelindung kepada kekayaan. Jadi, nak menambung masa itu, tuan-puan boleh follow kami. Lepas saya isikan detail di beg biru di bawah, insyaAllah kami akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya.